So kita boleh pergi ke ads yang ketiga, ads yang live. Yang last sekali ada live promote. Okay, live promote kita akan create live ni. Okay, untuk live promote ni, untuk mereka yang rajin live, okay, ads ni sangat-sangat sesuai kalau anda buat bila dia punya ads tu dekat dengan waktu anda nak live. Jangan anda buat awal-awal pagi dah buat ads. Tapi anda live tu malam karang baru live. Dia sebab apa? Kalau makin dekat, sebab bila orang klik, dia akan terus pergi dekat anda punya live session. Macam tu. Okay, so buat kalau boleh 30-15 minit tu dah buat dah siap dah. Okay. Okay, masukkan sama juga basic setting, masukkan nama campaign live anda, live apa? Live year end sale. Contoh, set daily budget. Kalau ada rasa daily budget anda berapa, boleh set kat sini. And then, waktu anda live. So, masukkan sini waktu anda live. Lepas tu, yang ini pun sama. Bila sebut maximum GMV dengan views, kalau yang ini maximum GMV dia akan optimumkan anda punya budget tu kepada mereka-mereka yang dia rasa memang sesuai untuk anda. Yang memang potential buyer lah. So, dia akan push. Okay. Untuk maximize views ni pula, so dia akan maximize dari segi views lah. Maknanya dia akan make sure, orang ni ada interest yang sama ni. Dia ni adalah orang yang berpotensi juga ni nak membeli. Okay, bezanya GMV ni dia memang dah tahu dah GMV ni orang ni dah biasa dah membeli turun sekolah. So dia akan pergi dekat potential buyer tu. View orang ni dia ada interest dengan turun sekolah tapi tak nak beli lagi. Tapi kalau anda rasa anda boleh close kan mereka ini waktu live, boleh je bawa views. So nanti view ramai-ramai anda tinggal close je waktu live nanti. So lepas tu anda teruslah tekan publish. Settle macam tu. Kalau nak sebut pasal custom, biar dia sistem optimize je. Biar sistem dia yang settlekan. Macam tu. So maksimalkan SEO. Untuk yang nak tahu kenapa saya punya shop ni tak ramai orang datang, visitor, ataupun tak tahu dekat mana nak tengok visitor, pergi dekat bahagian analitik dekat shop. Okay, saya kembalikan kepada kita punya admin Mira. Macam mana? Kan sesi penerangan daripada Nadia tadi, sesi teknikal berkenaan ads kita tak adalah terlampau hard sangat, just basic macam mana anda nak mula setting ads sahaja. So kat Shopee memang macam tu lah kiranya kejadiannya, kelakuannya untuk anda setting ads. Kan kira ni salah satu orang kata senjata yang anda boleh aplikasikan jika anda menjadi seller dekat Shopee. So far ada soalan tak? Kalau tak ada soalan dan Nadia pun tak ada apa-apa lagi nak sampaikan, kita akan endkan sesi Zoom kita pada petang ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, untuk pesanan sebelum berakhirnya session kita. Okay, untuk yang dah menjadi dah lama dengan Tudung Si Comel, anda tahu kemas kini tu penting, betul tak? Kemas kini, make sure kemas kini. Dan untuk yang baru join Tudung Si Comel, okay, antara perkara yang akan convert sale adalah kemas kini shop anda, okay? Maknanya kat situ kita dah tahu keyword apa yang kita nak letak dekat description, dekat kita punya bahagian gambar-gambar kita, tajuk kita. Make sure bagi nampak kemas. Sebab apa? Itu adalah kita punya, bila orang tengok, orang tahu, ini trusted seller ke tak trusted. Itu dia. Main dekat Shopee, make sure you kena kemaskan shop, you kena make sure produk tu pop up. Bila orang tengok, memang menarik lah, memang confident lah nak beli dengan dia. Sebab apa? Kena ingat dekat Shopee ni marketplace. Bila kita sebut pasal marketplace, kita bercompete, bersaing dengan ramai seller yang menjual mungkin lebih kurang dengan produk kita. Okay. Itu sedikitlah pesanan ya. Jika rakan-rakan tak ada soalan yang nak diajukan, kita akan endkan sesi live. Bye. Assalamualaikum.